Hai, selamat malam semua. Hari ni kita dalam segmen santai je. Okey, kita bersama dengan Alam Haiwan. Kita bersama dengan Cik Mau, Cik Jah, Cik Dah dan juga ni apa namanya? Uh, Cik Wang. Cik Wang kita. Macam mana Cik Wang kita hari ni? Perjalanan pada hari ni. Kita baik-baik saja. Baik-baik saja. Poning-poning kepala dan Oh Mila. Oi. Peluang kita ni orang negeri ke apa? Ya. Oh. Dan tadi daripada ni daripada Kuala Pilah Kuala Pilah. Buang kita daripada Kuala Pilah ni. Datang ni siapa ni? Banding kita hantar tadi. Hantar dengan lori. Banding kita semalam pun banding juga banding ni aku kontrak ni kot ni yang sepenuh dengan Alam Haiwan ni itulah dia sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada dia dan mengantar kita jalan pergi ke sana kemari Abandin okey, terima kasih Abandin tak ada Abandin susah kita dalam jalan susah betul macam mana Cik Jah? Hari ni mana saja program kita hari ni? Kita macam biasa lah, ni lah kan. Bersama dengan habitat kami. Kita hari ni ke kawasan baru. Mana kebun orang lah. Tak ada. Ini kita ada kawasan baru ni. Tempat menarik juga. Banyak makanan. Apa makanannya ada? Macam ada. Tebu ada. Betik ada. Betik pun makan ni. Betik pun kita makan juga. Kira makanan buah-buahan tempatan kamu je. Mau mana dia makan ni, dia makan daging, mana dia makan buah. Nanti makan buah nanti diet pula. Slim pula kami. Ada yang bergaya ramping. Aduh. Cedar kita biasalah mana lagi ni habis pun meraguk rumput turut gembira gerbau risau kenapa mekar di taman berseri bunga pun datang hendak menyeri Cik Dah kita dah menyanyi kau Cik Dah kita kalau menyanyi macam ni macam mana ni beruang kita ni beruang kutub ke beruang matahari kita beruang matahari kita makan madu tau makan madu makan dengan ni telur 3 suku situ boleh juga ke setiap pagi habis kalau nak maju tu habis apa lagi boleh patutlah beruang kita makin sihat makan madu je itulah makanan sunnah madu itulah kalau kamu tak nak makan madu makan madu tak adalah bermadu mungkin tak tahulah kan Cik Mau jangan berfikir lain
Okey, okey, okey. Tak ada. Aku buat tak dengar je, lantaklah pergi kamu yang boleh cerita pun. Beruang agak, lepas ni, selain daripada maju, apa lagi makannya? Ada juga makanan-makanan, buah-buahan juga. Oh, selalu, apa, berawang selalu tidur dekat mana, Oh, kami macam katil, ada di dalam gua, ada je bawa pokok, gantung lah tengoklah. Ha, yang mana selesa. Oh. Oh, apa tu, ni sekarang ni, apa ni, lepas ni nak ke mana? Itulah. Abang ni kata nak bawa kita jalan-jalan. Tak tahulah ke mana jalan ni pun. Ah, Semalam tidak kerja kita dah pergi Wetland. Hang nak pergi mana pula? Hari ni dia bawa ke mana? Tak tahulah ke mana. Kita tengok je. Ke pasar raya tu. Apa kempak pergi pasar raya? Apa ni? Nak dibeli apa? Oh, ya tak, ya juga kau mikir apa cari madu je. Oh, senang. Memanglah untuk pasaran madu kita, madu terpalang. Ya, baiklah. Tu beruang ni. Apa yang penting? Kerjasama. Apa yang penting? Kerjasama. Ada haiwan bahaya di sana. Ada haiwan dalam bahaya di sana. Itulah dia. Apa yang penting? Kerjasama. Ni. Itulah dia. Macam semangat yang mereka ni. Itulah dia. Yalah, dalam haiwan ni kan, macam itulah dia. Ada kadang-kadang mood swing juga. Okey. Sekian je lah perjumpaan kita pada hari ni. Semoga semua seronok bergembira bersama keluarga. Betul ni? Betul tak ni, bro? Betul. Bersama keluarga kita. Bekerja lah kita sekuatnya. Bekerja kita sekuatnya. Bagi Zingo Sonjo. Macam lagu lah lagu ni. Okey, sekian. Bye-bye.